Setiap hela nafas yang kita hirup, setiap titisan hujan yang menyuburkan bumi dan setiap kehijauan yang memayungi kehidupan merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai khalifah di muka bumi, menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara alam, bukan merosakkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berlandaskan amanah inilah, SMKA Sheikh Haji Muhammad Said mengangkat program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar sebagai komitmen untuk menyemai budaya kelestarian, membentuk generasi yang mencintai alam serta menghargai setiap nikmat ciptaannya.